Alhamdulillah, pada 1 hari bulan 1 2026 sempatlah saya membawa keluarga berjalan-jalan menuju ke Genting Highlands. Okey, ini antara koleksi video perjalanan satu demi satu lorong kami lalui, selekor kami lalui dan akhirnya sampai di Genting Highland. Okey, dari homestay ke rumah cuma 1 jam sahaja, tak jauh. Kita turun tingkat bawah sikit untuk ambil gambar dekat patung bear ni. Satu persatu kami tengok, kami hayati, ambil video dari tingkat atas, nampak kereta bertali arus masuk ke Genting Highland. Lepas tu kita orang pusing-pusing dan teruskan perjalanan sehingga bertemu apa yang diinginkan. Nah, dari sudut ke sudut, dan tempat pertama yang boleh menarik perhatian kami ialah Toy World. Di sini macam-macam, memang rambang mata. Tengok budak kecil wajah merah tu paling excited. Yang ini pun sama juga, tidak terkecuali. Abangnya pun tetap sama. Jiwa kanak-kanak melekat, bukan sekadar anak-anak. Bapaknya sekalipun turut tergoda dengan new arrival. Macam-macam permainan yang zaman dulu tidak dapat dibeli, sekarang mungkin boleh beli, tapi tidak bermakna lagi. Itu dia, bermacam-macam koleksi, bebas cukai, tetapi tidak bebas untuk abahnya di poket kecil ini. Saya tunjukkan sedikit. Itu dia. Dia telah mengintai-ngintai di balik kamar dan akhirnya dapat apa yang diinginkan kerana berjaya membaca Al-Quran. Kami meneruskan perjalanan, berpusing-pusing sehingga muntah, sehingga tidak tahu di mana arah untuk dituju. Kami tengoklah panduan yang ada. Kemudian rehat sebentar bersama KitKat. Rehat sebentar kerana lagi penat, sambil menunggu isteri sedang bershopping dalam sana. Hadiah untuk dia. Kemudian teruskan perjalanan mencari arah yang hilang. Sudut demi sudut diteroka, penuh dengan suka duka dan tawa. Corong-corong, lorong-lorong kami teroka sehinggalah berada di hadapan Hotel Cameron Highland. Genting Highland. Dan di sini lokasi terakhir kami untuk bergambar. Sangat cantik, sangat indah, di ketinggian 1649 kalau tidak salah saya. Kalau salah minta maaf. Dan di puncak itu ketinggian lebih kurang 1800 meter dari aras laut. Sangat-sangat sejuk di sini. Yes, sehingga kita berjumpa lagi akan datang.